Aku dah tak tahu menunya. Hello guys, Sasha akan post konten jam... Nampak masuk tak? Serius tak? Kaki masuk belakang. Tak, kentut betul. Kau ni kan betul ayang kan? Tak, masak dia kalau ternampak. Tak nampak, dia tutup pada adik ni. Hi guys, Aisyah tak post lagi. Aisyah akan post jam 8.20 lah. So kita akan live 5 minit sahaja. Hari ni ramai juga yang post konten. Then I think Abe tak post konten malam ni. So korang boleh fokus dekat konten yang siapa post malam ni. But Aisyah ada sikit disclaimer. Konten ni dia punya voice tak sedap sebab Aisyah tak pakai mic waktu ni. Aisyah pun tak tahu kenapa Aisyah tak pakai mic. Dan ada certain part suara tenggelam, jadi tak berapa sedap untuk didengari. So awal-awal Aisyah nak minta maaf lah kalau korang tak boleh nak fokus atau enjoy konten ni. Tapi Aisyah harap korang boleh support dan tengok sampai habis lah. Bila post, Aisyah akan post 8.20. 5 minit je kita akan buat konten, okay? 5 minit je Aisyah akan buat live. 8.20 Aisyah akan post. Lama dah Aisyah simpan konten ni. Ada jual soto, ya betul. Kalau korang nak beli soto, boleh datang nanti festival dekat Shah Alam. Ion apa yang lupa? Ion Station. Ion apa? Ion Big. Ion Big Section 23 Shah Alam 21. Susah betul nak sebut nama tempat tu. Okay, so Aisyah akan post konten ni jam 8.20. So lepas Aisyah habis je live ni, korang boleh serbu YTAI Aisyah Rudi, okay? Alright. Kak masak apa ni? Kak kira nak masak apa je? Kak kira nak masak. Alright korang. Apa benda yang kau nak masak apa? Hantu nak kau nak masak apa? Sekarang diorang tengah berbincang seperti parlimen ya. Selain sup tu apa benda yang perlu dimasak? Sebab ni first time family Aisyah nak masuk event besar macam ni. Food festival pula. Dan kalau korang tahu, food festival is like so hard untuk handle. Sebab kita orang pernah try masuk yang AI team tu kan. Kita orang masak bakso. Oh memang kelam kabut weh. Semoga Aisyah ada pemudahkan urusan. Amin, insyaAllah. Thank you. Kuat periuk ni paling besar tu yang nak masak ayam. Ke kita nak borak lama sikit baru post konten? Macam seronok juga nak borak-borak. Kakak, kita boleh tahu ni. Sakitnya pinggang. Abi ada post konten ke? Aisyah rasa malam ni Abi tak ada post. Aisyah not sure. Jadi Aisyah harap bila Abi tak post, korang boleh fokus dekat kita orang lah. Dekat orang yang post-post konten malam ni, okay? Memang ada setiap hari ke? InsyaAllah Aisyah dengerin akan ada setiap hari. Jadi korang datang lah. Yang mana ada rezeki jumpa kita orang, Alhamdulillah. Ya betul, dekat Ion Big Section 23 Shah Alam. Kat kelas step dia macam ni lah. Masak sup, goreng kentang, ayam tu apa? Okay, so habis je live ni korang boleh serbu YTAI Aisyah Rudi. Aisyah post achievement Aisyah, salah satu achievement pada tahun 2025. Aisyah jual soto ke? Betul. Sebab sebelum ni siapa yang pernah rasa bakso bengkak memang sedap, right? Tapi kali ni korang kena try soto Rina pula. Kita orang tak tahu. Bila eventnya 21 hingga 24 Ogos Kat situ pun boleh bagi idea benda yang perlu dibawa, benda yang tak perlu dibawa.
Berapa harga satu? Aisyah rasa diorang tak kira lagi untuk berapa satu harga soto tu. Tapi jangan risau, harga rahmah je guys. Macam tahu ke berapa harga satu? Apa? Harga soto tu satu berapa? Tak tahu. Pening kepala kau borakkan dia orang. Bukan, aku paling tak cukup tidur sekali. Kalau kau nak tahu event tu dia setiap canvas, setiap apa kita panggil? Setiap booth dia jual ada makanan yang RM5. Memang kena ada item RM5. So dia macam festival rahmah. Kios, yes, setiap kios. Soto apa Syah? Soto ayam. Selalunya mak cik jual soto ayam. Au! Ni Aisyah dah ada iPad dekat tangan Aisyah ni. Kita borak-borak sekejap. Lepas tu nanti Aisyah post, korang boleh terus serbu YTAI Aisyah Rudi. Aduh. Tapi Aisyah sedih sikit sebab konten ni suara dia tenggelam. Tapi Aisyah harap korang boleh tengok lah, okay? Sebab Aisyah teruja sangat-sangat beli iPad ni. Aisyah dah lama teringat iPad dan Alhamdulillah Aisyah dapat. Macam tu lah cerita dia. Tapi sebenarnya waktu Aisyah nak beli ni, Aisyah macam ragu-ragu tau nak beli ke tidak. Tapi Aiman dia macam, belilah Syah, kau kan tengah berduit. Belilah Syah, kau kan tengah berduit. So macam, oh my god, I have to. Nak Aisyah post sekarang ke nak borak-borak lagi? Korang macam dah tak nak borak dengan saya je. Korang tak nak borak Kalau tak saya nak post pukul 8.30. Post Alah, yang ke nak borak dengan saya? Tak suka borak dengan saya ke? Kek Mocho ada tak kat event tu? Tanya. Mocho ada orang tanya kek kau, Mocho? Mocho akan post konten. Mocho akan Mocho akan jual kek tu juga. Kita orang kongsi bus. Aisyah pandai cakap Sarawak tak? Sarawak. Tak pandai. Annyeong. Aisyah baru makan makanan Korea, but it's so spicy. I can't handle it. Gotta how to begin. You girl. Diet tak hari ni, Alhamdulillah. Still diet. Aisyah rasa macam Aisyah dah kurus sikit ni. Oh my god, tak larat dah nak angkat badan sebab kurus sangat. Tadi angin tiup macam nak melayang-layang. Aisyah nak tengok iPad. Korang nak tengok iPad Aisyah. Tu ni Aisyah punya hiasan. Pinky. Aisyah pakai lens apa? Ni Blue Ocean. Desire Ocean Blue, tak silap. Aisyah suka warna Ocean Blue ni atau warna coklat dengan warna hijau. Desire ni semua sumpah lawa. Dia nampak natural tau. Dia punya hiasan tu natural. Okay, pukul 8.25 Aisyah akan post konten. Jangan lupa tak tengok. Kalau korang nak tahu iPad apa Aisyah beli ni, kena tengok konten Aisyah. Aisyah tak naklah bagi tahu nanti korang tak nak tengok konten Aisyah. My gosh. Saya tak tahulah Rina tengah sembang apa dengan Aiman, tapi saya tertangkap mereka tengah bersembang. Jadi saya snap gambar tu dan sebarkan di social media. Akak belilah Apple Pencil. Itulah nanti Aisyah beli Apple Pencil. Ni guna ni bukan Apple. Ini tembikai. Buat tutorial boleh, insya-Allah.
InsyaAllah. YT siapa? Of course YT saya sayang. Okay, lagi seminit ni. Aisyah nak post ni lagi seminit. Lepas Aisyah end je live ni, korang boleh serbu YT AI Aisyah Rudi. Okay. Gojolo bak gojolo bu tuai padi tiga take kono kojolo bu. Dok mati berdegai rasai. Gurindam dulu jangan kono dipo. Kayak macam menghalang Dina ke? Padam ke? Aisyah pakai kamera IP apa? IP 17. Tak ada nama gereja. Apa? Kita tengok lagi konten. Oh my god, dah 8.25. Okay guys, Aisyah nak post konten. Oi, sabar, oi. Tengok konten baru aku, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay korang, Aisyah dah post konten, so korang boleh serbu YT AI Aisyah Rudi now. Bye bye. Hello, welcome back to channel Aisyah Rudi. Your favorite girl is here. So, okay, bye bye korang. I love you guys so much. Jangan lupa untuk pergi YT AI Aisyah Rudi. Pengalaman baru iaitu join